Saya datang daripada zero formal punya flow. Apa tu, bila belajar dengan coach, dia simple, dia gunakan ayat yang paling mudah yang rapat dengan normal person. Dia tak gunakan very technical words. Okay, dia very simple. So benda tu boleh follow, dan dia tak bagi banyak. Dia akan bagi 1, 2, 3 follow, 1, 2, 3 follow. Dia tak bagi the whole. Dia akan bagi topik by topik follow. Sampai ke sini lah. So dalam masa 2 bulan saya join ni, memang betul dia ada peningkatan. Tak banyak, sikit. Kita nak banyak, tapi dia akan bagi satu-satu, dan benda tu cantik. Tak guna apps, saya dah tahu nak baca chart, saya dah tahu dekat mana nak dapatkan FA analisis. Ada source, ada majalah. Selama ni saya baca je, tapi tak. So saya dah tahu dah, bila keluar satu tawaran, kat mana saya nak dapatkan info. Lepas saya dah boleh compare, saya dah tahu dah dia flow. So banyaklah ilmu saya dapat. Sebelum ni just macam benda tu tak ada direction, sekarang dah ada direction. Dengan saham ni saya boleh tahu banyak ilmu saya kena dapatkan. So tak boleh pergi go through just follow. So bila saya follow, dia tak akan ada result. So bila saya ikut dengan saham, saya belajar, dia ada step-step yang kita kena ikut. Lepas tu pula bila dengan coach saya join IPO, nak dapat susah. Lepas tu scalping, everything, kena ada ilmu. That's why saya hadir lah. Untuk gain ilmu dan juga networking, saya cakap dengan diri saya, tak boleh belajar dekat online dia. Aku kena jumpa dengan coach, aku kena salam dengan dia, aku kena jumpa dengan dia, dan pada masa sama saya akan jumpa dengan kawan-kawan. So bila kita jumpa dengan circle yang semua nak belajar saham, vibe lain. Kalau kita lepak kat luar, kita yang semangat, kawan-kawan lain so-so. So kat sini semua semangat, so kita akan fight. Sebenarnya banyak dekat luar. Sebenarnya you okey tak okey, tapi kalau you pergi suka-suka, pada saya no point lah. Tapi kalau you betul-betul serius, bagi peluang sekali, 2 kali, dan join lah kelas. Pasal apa? Kat sini kita belajar bukan sahaja teori, praktikal dan juga hands on. Kita akan dapat tu result. So bila result tu kita silap, on the spot coach akan tackle terus isu. Maknanya kita kata okey, silap jangan buat lagi. So kita akan improve.